Hiking dengan kawan? Salah. Hari ni kita akan hiking dengan DJI Osmo Action 6. Dalam episod hari ini, Alif akan share experience hiking Gunung Datuk Negeri Sembilan sambil try kamera DJI Osmo Action 6 from Travel Action Camp. So let's check it out. Finally guys, pakai lampu. Lampu ni beli tahun lepas. Aduh, Aiman gelap. Jangan suka sangat, bubuk hidup kau. Ya, ini okey. Awal lagi. Udah apa dah jumpa tangga sana ni. Baru jalan berapa step. Jom. Ayo. Korang kalau nak rehat cepat tu. Okay. Okay, update semasa guys. Orang cakap Gunung Datuk ni memang pacak je, penuh batu. Diorang tak tipu guys. Diorang tak tipu tu. Benda tu FR punya. For negara guys. Kau tengok, memang terus panjat weh. Batu everywhere. Ya Allah. Macam ni rupanya hiking pagi-pagi. Selalu punya idea hiking pagi-pagi ni. Sebaik berdapat pakai torchlight. Ya Allah. Tangga gang. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, sikit lagi. Tada. I did it guys. Woohoo. Weh, sahabat pena. Bak spring. Tak boleh episod dia tak? Nanti bateri habis. Kau orang habis pun tak ada sini. Tak boleh. So kita tak sampai pun checkpoint yang pertama, tapi dah buka dah windbreaker. Ui, telur tu. Kalau Aiman kata sejuk. Tikus tu Aiman. kita di bawah lagi. Apa? Kita di bawah lagi. Lepas tu mana atas eh? Atas dia. Nun jauh di sana. Jangan pegang phone pun. Currently I am switching place with Aiman, which is saya berada di hadapan dan Aiman berada di belakang sekali. Tapi mana dua jalan dia? Aku nampak mana tali ni, memang tali je lah yang aku ikut. Okay, nampak dia orang. So mengikut papan tali ni, dia kata puncak lagi 1390. M tu apa? Meter? Tak tahu lah. Saya ni bukan budak-budak hiking. Sikit belakang sana. Hi guys. Okay. Okay, ada 4 lampu, maksudnya betul. So kita teruskan ekspedisi ini. Tak ada kicap jalin, tak sedap tuan. Ada. Tak sempat dia buat. Style baju Melayu. Bergutai bang. Oh, aku tak. Kalau pakai baju Melayu boleh ngarang. Okay, menurut kat sini kita dah jumpa checkpoint yang pertama. So sahabat-sahabat kita kat sini dah mula solat. So kita dah Himalayan Salt yang pertama. Tapi korang tengok, Maksudnya apa? masa beli tu first nampak lemon tau. Ginger ni Allah Ta'ala tak nampak. AJK Charmer dah. Tapi dah simpan lampu.
Pakai je lampu. Kita beli, dah manfaatkan dah beli, kena manfaatkan. Sabar dulu. Susah agak lah nak hiking sebelah tangan. Bang, kau tengok. Demi konten kata kau. Suka-suka sangat. Tak jadi produk placement aku. Dia dah terang. Memang kita dah start record diri sendiri. Kalau tak tadi record, mana flashlight tu tunjuk, situ dah kita record. So update semasa. Saya berhenti solat checkpoint pertama. So, sekarang ni baru 1/4 before checkpoint kedua katanya lah. Daripada orang yang pernah hike sini. Tu orangnya. Sebabkan dah cerah, so kita terpaksa simpan lampu kita. Puncak. Okay. Dia kata kat sana, sikit lagi. Tadi last 1-2 kot. Sekarang dah tinggal 880. Ui, jauh gerak. Pakai kau. Let's jaga. Mana boleh cakap dalam video aku? Jom. Pakai kau. Kan? Oh, take 5. Turun dah bang? Oh, tu kan. Lama lagi ke? 5 minit. 5 minit. Dalam 5 minit panjang. Betul. Kalau semangat 5 minit. Kalau tak semangat jadi panjang. Tak apalah bang. Oh. Assalamualaikum. Hati-hati bang. Selamat Raya, maaf. Maaf. Maaf je. Katanya 5 minit. Satu 2 minit. Ni orang ke-10 dah aku dengar 5 minit. Abang yang first tadi je tak sempat record. Dia rushing gila turun bawah. Dia cakap dia nak berak. Oh, macam ni rasanya ada kamera. Seronok-seronok. Guys, yang dinanti-nantikan. Finally. Gunung Datuk checkpoint kedua. Let's go. Kena jalan. Sikit lagi. Let's go. Balance 99. Mana boleh tiru konten orang kan? Cari lah konten sendiri. Harapan selalu. Tak, yang tu pun curi konten. Mana boleh tu? Memang copyright. See you in court. Tak cukup bukti. Turun dah bang? Naik tadi pukul apa? Pukul 3. 3 pagi. Uish, 3 pagi naik. pagi awal. Ya. Sampai peak pukul? Pukul 5. 2 jam. Lalik abang ni laju. Ya tu. Kalau ini kurus, ini besar gini. Malu. Kita fokus dengan kita orang bang. Malu. Kena jadi Michelin. Kena jadi Michelin. Ni Bosa. Dunlop. KTM Malaysia. Boleh bang. Selamat Hari Raya bang. Okay bang, selamat Hari Raya. Okay bang, soalan komen lah. Jauh lagi tak? Okey, macam ni. Ya. Sebab tahu apa lagi? Sebatang. Boleh 15 minit. Tapi 2. Oh. Pokok kat Indo dah. Kalau macam ni, jadi 20 minit lagi pace 2. Oh. Thank you bang. Right bang, thank you. Kau tegur Farah, aku record kau. Aku rasa aku tak boleh ceri-ceri sangat. Morning. Alia je akak sikit lagi. Tak, betul. Legit. Janji eh. Lagi Hari dalam. Raya ni tak payah menipu tak? Selamat Hari Raya. Morning dah bang, selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Enjoy. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Lah. Kita. Bye-bye. Okay. Kat sini tulis 370M. Oh my god, sikit lagi. Last tadi rasa macam 880. Okay. Oh, susah ke nak lalu kiri ni? Sebab tengah pegang DJI Osmo Action 6. Halo. Lama lagi kakak? 20 minit. Thank Okay. you. 20 minit guys. 1 minit. Aku kira. Halo. Lama lagi ke? Berapa? Meter? Ya, betul. 100 meter. Betul. 400 siap. Bola. Okay, selamat Hari Raya. Okay. Guys, menurut yang jumpa ni,
puncak dia kata sana 140 meter boleh speed. Okay, so kita di kawasan yang mencabar sikit. Ada tangga. Di mana ada tangga, di situ mencabar. Okay, so ada dua option sebenarnya. Sama ada tangga atau abang tadi lalu sini. Tapi macam aku cakap tadi, tangga lagi mencabar. Dah jatuh. Macam mana? Okay. Kalau aku alip, aku boleh. So tu, kalau tak ada footage ni tak tahu nak cakap apa. Nasib baik pakai DJI Osmo Action 6. Betul tak Farah? Betul. Yeah. Formula. Belilah korang. Jangan lupa ada kat beg kuning. Sebenarnya dah dengar suara-suara orang. Maksudnya dah nak sampai. I did it. Sikit lagi. Atas kot? Okay. Jom. Tangga. Macam biasa. Oh, ada atas lagi lah guys. Artinya bila korang naik tu, dia ada lagi untuk naik ke atas. Aiman, we did it. Sampai. Okay. Selamat Hari Raya. Dari mana? Dari Klang. Okay, selamat Hari Raya. Baju Raya. Morning. Kedai network. Kita dah tunggu orang turun. Kita pula naik. Jom. Yeah. I did it guys. So ni malam sebenar. Woohoo. Wow. So tinggi. One of the reason kenapa aku nak sangat naik Gunung Datuk. Just look at the view. No, I mean this view. Just look at the view. Macam biasa, orang turun kita naik. Sikit lagi. Oh, tinggi dah. Oh, dah sampai. Panau. Jadi atas sana. Tinggi sawah. Guys tak mampu doh. Macam mana nak bagi deliverables ni? Kita diserang. Maybe sebab aku terlampau manis. Tapi aku cuba lah untuk dapatkan konten-konten demi viewers yang tercinta. Betul tak Man? Betul. Aku setuju. Dari sana ke aku. 姐你要去啊？ Ya. Ui, banyak sangat dia lebah. Aku tak faham tu. Asal syak. Tu syak. Saya tak banyak lebah tu. Sebab banyak lebah kat bawah tu. Dia tak manis. Sekali je. Semudah itu. Simple, padat, ringkas. So update semasa.
Weh, tak boleh tu nak makan kat atas. Ramai satu. Banyak lebah. Takut daripada berlima jadi berlima-puluh. Tak boleh nak duduk pun macam tak boleh. Dia tak adalah menyengat, tapi rasa macam disturbing sikit kan nak duduk pun macam dikerumuni. Macam tu ke rasa famous? Tak ada gurau-gurau. So sekarang kita macam nak turun sikit untuk makan. Cari tempat landai sikit ke. Kau di sini lah. Tak ada pokok. Siapa nak cepat? Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Kau dah ambil gambar? Aku dah. Yeah. Kau nak biar dia kan? Tengok ada. Aduh. Nasib baik ada. Dia calar apa? Calar sikit. Dia ada gosok. Tak lock tu. Duit tak jatuh? Tak nangis lah. Tu ambil gambar. Dan ni asal kan? Gambar tak ada. Masih ada. Ada balasan lah. Okey. Bye. Jadi, Hari Raya. Never mind. The bad you you because you money. You see, I sugar coating you. After manis tu sakit lah. After manis lantak dia lah. You want to cut kaki kah, pindah kah, mampu dia lah. Janji yang penting manis dulu. Manis dulu baru kamu. Cendol dia sedap bawah tu. Dengan dia punya ais kacang. Patahkan belakang dia, pusing. Tahu lah, I want to bawa kau masuk hutan ni. This one surviving pun kau tak boleh. Ada patah dah ya. Tak payah, tarik je. Okey, kira ambil pangkal dia ni 90 degree dia pegang. Pegang. Okey, atas tu okey. Pegang 90 degree dia beri ke bawah. Pijak. Okey. Cuma pijak kau. Pijakkan kat situ, patahkan. Mesti 90 degree. Kayu panjang pada dia. Wow tu. Kau isap boleh tak pokok ni? Haulah. Guys, ternyata kita perlukan tongkat. Okay, so ada dua benda lah yang Aiman cakap yang aku dah tak boleh percaya sekarang. Satu dia kata Gunung Datuk sejuk. Aku kau tengok, ni bukan setakat windbreaker. Ni kau nak naik Kinabalu pun boleh. Panas aku buka. Aiman kata tak payah tongkat. Aku ikut. Cik baik aku okey. Member yang tu dah tak okey. Macam mana? Okey. Okey. Korang tahu tak? Ada benda kelakar. Tadi ada seorang akak tu tanya. Korang nak tanya. Kita dah lepas checkpoint 2 ke belum? Cuba kau ke sana. Rupanya Dah lepas. Oh. Rupanya sekarang dah checkpoint 1. Aku lah cakap kat dia. Belum. Jauh lagi lah checkpoint 2. Weh, aku tertipu orang tu. Aku tertipu orang. Macam mana ni? Mau dah kak. Kepada akak yang saya ni, kalau tengok video ni, saya minta maaf. Kita sebenarnya dah di checkpoint 1. Ada aiskrim. Selera. Pernah lari kat aiskrim. Berehat sebentar bersama aiskrim. Salah, berehat sebentar bersama Aiman. Boleh tu.
Boleh dong, coklat. Memang sur. Ambil dulu. Sekarang 1:58 PM. And I just saw something actually makes me happy. Guys, terima kasih dan jumpa lagi. I did it. Gunung Datuk. Okay, so dia jarak mula ke Pancak, permukaan laluan yang Bair Batu, kawasan rehat, laluan curam. Ini nak share sikit lah. Ada 3 main point yang boleh kongsikan as a conclusion. Cheers first of all. Kau naik Datuk kan? Macam banyak kali dengar member-member cakap baca social media, orang kata Gunung Datuk ni macam not for a beginner lah. Tapi dia punya yang paling challenging lah time turun. That one of my friend yang cakap, shout out to Irfan. Ui, turun dia susah tu. Kau turun tu macam kau bertaruh nyawa. Kau nak jaga kaki, kau nak jaga supaya kau tak tergelincir, kau nak jaga orang depan, kau nak make sure orang belakang tak rapat sangat. Macam there is a lot of thing that you need to consider before kita start untuk turun. Pace kita nak turun macam mana. So yes, benda tu challenging. And right now memang kaki tengok kan, getar-getar tu nak turun. Second point, masa kita orang kat atas, there is a lot of beast. Tak pernah pun dengar cerita orang cakap pasal beast. Actually tak adalah nak cakap disappointed, tapi gila beast takut tu. Diorang boleh sengat. So agak mengganggu sikit bila kita dekat atas. Sebab kat atas macam kita nak rehat sekejap kan, kita nak duduk-duduk minum, makan. Tapi bila beast, a lot of beast, dia jadi macam tak apa, kita gerak je. So tak cukup rehat, kita turun. So sebab tu macam penat sikit lah nak turun ni, sebab tak cukup rehat. Yang ketiga, maybe baca juga orang bagi tahu Gunung Datuk ni sejuk. Prepare jaket if tak boleh sejuk. Tapi hari ni macam tak sejuk sangat, and haus sebab rasa panas. If korang yang nak tahu conclusion from my hike at Gunung Datuk, so this the 3 main reason yang Alik boleh share dengan korang. Hope you guys can take this as just a knowledge lah, sebab different hari different challenges. Maybe esoknya sejuk, maybe beast tu dah tak ada, so who knows. Abang ni ada lagi. Perempuan dia pula. Nanti naik kereta ke naik kuat ni. Gunung mana nak pergi? Yo, tengok satu lagi. Cendol. Aiman minum 2 cendol. Cendol. Memang sur.